Menu satu Ramadan tahun ni nak bawakan special untuk korang semua. Jom kita buat ayam percik version simple tapi sedap. Yang penting jangan derhaka tahu resipi Nina ni. Semua orang pun boleh buat, dan tak pandai buat pun boleh buat, insya-Allah. Jom, senang je. Mula-mula kita kena blendkan semua bahan-bahan ni. Yang penting untuk lengkuas tu lagi banyak daripada halia lagi banyak daripada kunyit. Ikut jenis bahan ni nak bagi kat atas tu. Okey, yang paling penting sekali kena lumat-lumat. Kisar lumat-lumat. Lepas tu kita tumiskan macam ni. Okey, lepas tu terus masukkan gula melaka, asam keping, perasa, garam sikit dan juga serbuk lada. Sebab apa ni letak serbuk lada Nina? Sebab Nina nak bagi dia warna cantik sikit, letakkan santan ni. Lepas tu kita terus masukkan ayam. Masak ayam ni jangan letak air biar dia keluar air sendiri dalam 5 minit je macam tu. Okey, sebab apa? Kita nak bagi dia masak separuh tu sebelum kita bakar. Lepas tu kita keluarkan ayam ni. Cantik kan? Bau dia, ya Allah, wangi sangat kan? Lepas tu kita terus masukkan gula dekat kita punya kuah ni. Okey, bagi dia pekat sikit macam ni. Barulah kita sapu-sapukan dekat ayam yang kita dah bakar. Yang bakar guna arang, ya Allah, barulah jadi ayam percik kan? Lepas tu dah siap. Kalau nak bakar pakai oven ke pakai air fryer pun boleh je. 180 darjah Celsius 10 hingga 15 minit. Ikut oven masing-masing. Itu saja yang dapat Nina kongsikan kali ni. Semoga bermanfaat. Akhir kata, selamat berbuka dan selamat berterawih malam ni. Bye-bye.